Novel ini mengisahkan mengenai perjuangan Tok Janggut dan rakan-rakannya, di mana Sultan telah mengarahkan penangkapan Tok Janggut hidup atau mati, menyebabkan para pejuang membina benteng dan bersiap menghadapi serangan askar sepoi yang kemudiannya membakar rumah serta mengorbankan ramai penduduk di Jeram, Batas Besar dan Kampung Saring. Dalam kekacauan itu, Awang Teleng bersama rakan-rakannya melaksanakan misi rahsia menentang penjajah, termasuk membakar rumah pasung dan menyerang stesen kereta api. Namun tindak balas sepoi yang membabi buta telah mengorbankan ramai orang awam. Setelah melalui pengorbanan dan kehilangan, Awang Teleng akhirnya ditangkap, diseksa dan dibawa ke Pasir Pekan untuk dihukum mati, di mana selepas mengucap syahadah atas nasihat imam, beliau ditembak oleh 12 askar sepoi, menutup perjuangannya sebagai wira menentang penjajah. Baiklah, pengajaran pertama yang berkaitan dengan keadilan di dalam novel ini ialah kita perlulah bertindak adil dalam membuat sesuatu keputusan. Keadilan memastikan setiap pihak mendapat hak yang sewajarnya tanpa dipengaruhi emosi, kepentingan peribadi atau unsur pilih kasih. Sikap adil juga membina kepercayaan dan keharmonian dalam kalangan individu yang terlibat. Perasaan dendam akan mula timbul jika seseorang tidak mendapat keadilan yang sepatutnya dan akan menyebabkan konflik lain serta boleh menyebabkan orang lain yang tiada kaitan terkesan. Contoh yang dapat kita lihat ialah Munas menaruh dendam kepada Tengku Seri Maharaja yang tidak menghiraukan aduannya terhadap hamba raja yang membunuh anaknya, iaitu Mat Tahir, tanpa usul periksa. Munas membalas dendamnya dengan merogol gundik Tengku Seri Maharaja tua yang bernama Wan Serang Bulan, sedangkan dia tiada kena-mengena dengan konflik antara Munir dan Tengku Seri Maharaja tua. Pengajaran yang seterusnya ialah kita sepatutnya bertindak adil dalam memerintah sesebuah kerajaan. Pemerintahan yang adil perlulah menjaga kebajikan rakyatnya yang terbeban dengan masalah ekonomi dan tidak mementingkan diri sendiri. Tambahan pula, apabila pemimpin membuat keputusan secara telus dan saksama, rakyat akan berasa dilindungi dan diberi layanan yang sama rata tanpa mengira latar belakang. Sebaliknya, jika pemerintah bersikap zalim, rakyat akan hidup dalam ketakutan dan tekanan kerana hak mereka dinafikan. Hal ini akan menyebabkan penindasan kepada golongan yang lemah serta menimbulkan kekacauan sosial yang akhirnya melemahkan negara. Contohnya, Pakcik Ayub dan Makcik Nap yang tinggal di Kelubi memberitahu Awang Teleng bahawa rakyat yang tinggal di jajahan Pasir Putih dianiaya oleh raja yang zalim kerana mengerahkan rakyat bekerja dan menuntut bahagiannya daripada kerja keras rakyat. Rakyat yang enggan menyerahkan hasil pendapatan mereka kepada raja akan diugut dan diganggu oleh suruhan raja. Pengajaran yang ketiga pula ialah kita sepatutnya tidak mengambil hak orang lain tanpa persetujuan mereka. Keadilan menuntut setiap individu dihormati haknya sama ada dalam bentuk harta, peluang maupun maruah. Hal ini kerana apabila seseorang mengambil hak orang lain secara paksa atau tanpa izin, ia bukan sahaja mencetuskan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan tetapi juga menunjukkan penyalahgunaan kuasa serta sikap tidak bertanggungjawab. Contohnya, pungutan cukai tanah yang dilakukan oleh Nik Leh di bawah arahan Sultan telah menyebabkan rakyat tidak bersetuju kerana tanah tersebut merupakan hak milik mereka. Cukai yang dikenakan juga amat tinggi sekaligus menyebabkan Engku Besar, Tok Janggut dan Awang Teleng menentangnya. Pengajaran terakhir yang terdapat di dalam novel ini ialah kita sewajarnya bertindak adil dalam membahagikan tugas. Pembahagian yang saksama memastikan setiap individu mendapat tanggungjawab yang setimpal dengan kemampuan mereka. Hal ini kerana apabila tugas diagihkan secara adil sekaligus mengurangkan rasa tidak puas hati, meningkatkan motivasi dan kerjasama dalam kumpulan. Oleh itu, pembahagian ini penting bagi memastikan matlamat yang ditetapkan dapat dicapai dengan lebih berkesan dan lancar. Contohnya,
Abang Teleng dan Ali meninjau kawasan stesen kereta api Bukit Panau secara berasingan bagi membuat perancangan yang rapi dan tidak mahu kejadian di rumah Pasung berulang. Setelah rancangan dibuat, mereka membahagikan tugas secara adil berdasarkan kelebihan masing-masing. Kesimpulannya, kisah Abang Teleng menonjolkan perjuangan seorang wira yang mempertahankan maruah masyarakat daripada kezaliman penjajah dengan keberanian, kebijaksanaan dan rasa tanggungjawab. Dari usaha mendamaikan penduduk hingga pengorbanan akhirnya di Pasir Pekan, beliau menunjukkan bahawa keadilan mesti ditegakkan dengan cara yang adil dan berhemah. Pengajarannya, keadilan perlu menjadi asas dalam kehidupan kerana ia membina kepercayaan dan keamanan, sementara perjuangan menegakkan kebenaran untuk keberanian serta keikhlasan demi kesejahteraan bersama.